jadi kita hari ni dalam perjalanan untuk melihat sendiri bagaimana pokok-pokok ini hidup. Ya, bagaimana dia membiak. Jom kita tengok. Yang menemaniku, pegang erat tanganku bila aku jatuh. Kaulah yang selalu menemaniku. Kita cuba cari pokok yang boleh dikatakan membiak ya. Jom. Setia menungguku, kaulah yang satu menjadi sahabatku. Ni pokok pisang. Pak. Macam mana dia belum ada buah lagi. Macam mana dia tumbuh? Nampak tak dia punya anak pisang kat sini? Ni tengok ni. Ni. Ini kan? Ni anak pisang kan? Ke bukan dah? Ada. Bukan dekat ni. Sini. Kita tengok sana. Sini. Menjadi sahabatku. Ni anak pokok pisang. Jadi pisang ni dia tumbuh menggunakan dia adalah melalui sulur ataupun orang cakap anak pokok. Okay? Nampak kat situ ada anak pokok dia. Maksudnya sebelum ni dekat sini ada satu pokok pisang. Jadi bila pokok tu dah mati, anak-anak dia pula hidup. Nampak? Ni nama dia sulur ataupun anak pokok. Okey, jom. Seterusnya kat sini kita jumpa paku pakis. Okey. Ni nama dia paku pakis. Ni ke paku pakis ke tak? Okey. Sekarang ni kita nak ambil. Kita cuba cabut dia. Wah. Nampak cara hidup dia. Mati dah agak-agak kalau ambil ni. Tak. Okey. Ni paku pakis kan. Tapi ni tak nampak lah. Kita ambil. Menjadi sahabat. Pakis. Jadi kat belakang ni, sini dekat sini. Dia ada lubang-lubang nampak. Ni lubang-lubang untuk spora. Okey. Di mana dia akan membiak melalui spora. Ni. Ya. Sukanya. Mendengar kisah pahit manis hidupku. Bunga raya. Bunga kebangsaan kita. Okey, jadi rasanya kita boleh ambil sikit kat sini kot. Tengok kat sini. Ada tak yang sekali satu ni ada dua. Kita ambil dua lah. Ni yang satu kan. Ni. Lagi. Yang segar-segar ni. Nampak ni kan. Jom. Menjadi sahabatku. Mendengar kisah pahit manis hidupku. Pokok ni membiak suara apa? Cuba tengok.